Saya ucapkan dan merakamkan jutaan terima kasih di atas penyaluran sumbangan ini untuk menyempurnakan amanah wakaf dan disalurkan kepada tuan-tuan semula. Hari kami wakil pelajar Sina di bawah program Jalinan Kasih telah sampai di Majlis Agama Islam Parit Bunta Perak, di mana hari ini kita telah mengagihkan 400 set jenazah yang telah diinfakkan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan, diagihkan kepada 33 masjid di bawah daerah Parit Bunta. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ini adalah wakil-wakil daripada masjid-masjid yang mengambil set-set jenazah ini untuk digunakan pada kelompok sasaran yang kurang berkemampuan, mayat yang tidak ada waris, tidak dituntut, dan untuk karya-karya setempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan dan berbanyak-banyak terima kasih dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga dengan sedikit usaha ini Allah memberi sebesar-besar ganjaran pahala buat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akhiri ucapan saya ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.